Kita kira kita. Saya nak bagi contoh maklum. Kita ni kalau ambil tauhid orang sangat pun orang tak suka. Tak ambil tauhid orang pun orang tak suka. Setuju ke tak? Kita tak ambil tauhid orang. Maklum kira maklum lah. Balik rumah, duduklah rumah. Ada kenuri, pi kenuri, balik. Maklum tak berketui. Ada waktu time mengaji, main mengaji. Tak ada, balik. Agak-agak maklum orang puas hati ke tak dengan maklum? Orang puas hati ke tak? Dah. Kalau maklum duk ambil tauhid orang semua, orang puas hati ke tak? Dah. Tu kata orang, lah ni maklum mampu pi kat depa, maklum buat hai maklum. Saya habaq dah kuliah hari Ahad tahun 2025 ni, prinsip hidup kita apa dia? Mampu pi. Kira kita sudah. Ha ni saya nak ajak pula hari Jumaat. Tahun ni tahun 2025, prinsip hidup 2025 mampu pi kat hangpa. Buat hai kita sudah. Semua kita nak kira orang nu, nak kira orang ni, nak ambil tauhid orang nu, nak ambil tauhid orang ni, baik maklum jadi YB. Maklum tak jadi orang biasa, maklum pergi jadi YB, ambil tahu semua hai orang.